Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan infografi bertajuk Gunung-Gunung di Malaysia. Infografi ini memaparkan maklumat penting secara ringkas, jelas dan mudah difahami. Diharapkan pembentangan ini dapat menambah pengetahuan kepada semua. Slide ini menunjukkan ahli pasukan serta nama ahli pasukan. Kita pergi yang pertama. Apa itu maksud gunung? Gunung ialah bentuk muka bumi semula jadi yang tinggi, menjulang dan curam berbanding kawasan sekelilingnya. Terbentuk melalui proses geologi seperti pergerakan dan pertembungan plak tektonik, lipatan kerak bumi, aktiviti gunung berapi serta proses hakisan yang berlaku dalam jangka masa yang sangat panjang. Gunung lazimnya mempunyai puncak, cerung dan kaki gunung serta ketinggian tertentu yang mempengaruhi suhu, tekanan udara dan jenis tumbuhan yang boleh hidup di kawasan tersebut. Kita pergi ke gunung tertinggi di Malaysia. Gunung Kinabalu, ketinggian 4,095 meter, terletak di negeri Sabah, Malaysia Timur dan merupakan gunung tertinggi di Malaysia serta Asia Tenggara. Gunung ini terkenal di peringkat antarabangsa kerana keunikan bentuk muka buminya, kepelbagaian ekosistem dan biodiversiti yang sangat tinggi, termasuk pelbagai spesies tumbuhan dan haiwan endemik yang hanya terdapat di kawasan ini. Gunung Kinabalu juga menjadi kawasan tadahan air penting, destinasi pelancongan dan pendakian utama negara, serta pusat penyelidikan saintifik. Keistimewaannya diiktiraf apabila diwartakan sebagai tapak warisan dunia UNESCO, menjadikannya salah satu khazanah alam semula jadi yang perlu dipelihara dan dilindungi untuk generasi akan datang. Selepas itu, kita pergi ke gunung-gunung di Malaysia. Yang pertama, Gunung Kinabalu, Sabah. Gunung Kinabalu merupakan gunung tertinggi di Malaysia dan Asia Tenggara. Kita pergi yang kedua, Gunung Terus Madi. Gunung Terus Madi ialah gunung kedua tertinggi di Malaysia dan terkenal dengan hutan montane yang tebal serta kaya dengan biodiversiti. Yang ketiga, Gunung Tambuyukun, Sabah. Gunung Tambuyukun terletak dalam bajaran Crocker dan merupakan antara gunung tertinggi di Sabah. Yang keempat, Gunung Tahan, Pahang. Gunung Tahan ialah gunung tertinggi di semenanjung Malaysia. Yang kelima, Gunung Ledang, Johor. Gunung Ledang terkenal bukan sahaja kerana ketinggiannya, tetapi juga kerana nilai sejarah dan budaya yang dikaitkan dengan legenda Puteri Gunung Ledang. Yang terakhir, Gunung Jerai, Kedah. Gunung Jerai merupakan gunung yang menonjol di kawasan pesisir Kedah dan boleh dilihat dari jarak jauh. Kita pergi ke slide yang keenam, iaitu kepentingan gunung. Yang pertama, sumber tadahan air. Gunung berfungsi sebagai kawasan tadahan air. Yang kedua, habitat flora dan fauna. Gunung menjadi habitat semula jadi kepada pelbagai spesies tumbuhan dan haiwan. Yang terakhir, pelancongan dan rekreasi. Gunung merupakan tarikan pelancongan dan rekreasi yang penting melalui aktiviti seperti pendakian, ekopelancongan dan penyelidikan. Kita pergi ke gunung paling popular di Malaysia. Yang pertama, Gunung Kinabalu. Yang kedua, Gunung Ledang. Yang terakhir, Gunung Tahan. Kita pergi ke slide yang seterusnya, iaitu flora dan fauna di kawasan gunung. Flora dan fauna di kawasan gunung sangat kaya dan pelbagai kerana perbezaan ketinggian, suhu dan iklim yang mewujudkan zon tumbuhan serta habitat yang berbeza, di mana kawasan ini ditumbuhi oleh hutan hujan tropika, hutan montane, lumut, paku pakis, orkid liar dan tumbuhan endemik. Manakala fauna pula merangkumi pelbagai spesies haiwan seperti hurung enggan, monyet, rusa,
serangga, reptilia serta haiwan teracam yang bergantung sepenuhnya kepada ekosistem gunung untuk perlindungan, makanan dan pembiakan, sekaligus menjadikan kawasan gunung penting dalam mengekalkan keseimbangan alam sekitar dan biodiversiti negara. Di samping itu, gunung juga mempunyai aktiviti di kawasan gunung. Yang pertama, pendakian dan rekreasi. Kawasan gunung merupakan lokasi utama bagi aktiviti pendakian, perkemahan dan rekreasi yang membolehkan pengunjung menikmati keindahan alam semula jadi. Yang kedua, penyelidikan dan pendidikan alam sekitar. Kawasan gunung dijadikan tapak penyelidik saintifik oleh ahli akademik dan penyelidik untuk mengkaji biodiversiti, perubahan iklim, geologi dan ekosistem semula jadi. Akhir sekali ialah dua usaha pemeliharaan. Yang pertama, pemeliharaan hutan dan kawasan semula jadi. Kerajaan dan badan berkaitan melaksanakan pemeliharaan hutan sipan serta kawasan gunung melalui penguatkuasaan undang-undang bagi mengelakkan penebangan haram, pembalakan dan aktiviti yang merosakkan ekosistem. Yang kedua, kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar. Pelbagai kempen kesedaran awam, program pendidikan alam sekitar, lawatan sambil belajar dan latihan ekopelancongan dijalankan untuk mendidik masyarakat tentang kepentingan menjaga gunung dan sumber semula jadi. Kesimpulannya, gunung sangat penting bagi manusia dan haiwan. Sekian, terima kasih.